Apabila harga emas turun, penyimpan emas yang berilmu tidak akan panik. Malah mereka akan menampak ianya peluang untuk menabung gram emas dengan lebih banyak apabila harga emas rendah. Dengan bajet yang sama, kita boleh menabung gram emas dengan lebih banyak dan pada masa yang sama, kita boleh merendahkan purata harga belian emas kita jika sebelum ini kita pernah menabung emas pada harga yang lebih tinggi berbanding hari ini. Sebab itu, apabila harga emas turun, ramai penyimpan emas yang aktif akan menabung gram emas dengan lebih banyak kerana ini adalah peluang besar bagi mereka. Untuk mulakan tabungan emas di akaun simpanan emas Physical Gap, kita tidak perlukan modal yang besar. Kita tidak perlu menunggu harga yang sempurna. Tetapi kita bermulalah dengan jumlah yang kita mampu supaya kita boleh memupuk tabiat diri dengan membuat simpanan dengan cara yang berkesan dan bersistematik di akaun simpanan emas Physical Gap. Hubungi Hafizul sekarang bagaimana nak mulakan tabungan emas. Hafizul nak bantu semua orang supaya kita boleh memiliki 1 kilogram jongkong emas pertama dalam hidup kita. Hafizul bimbing sebaiknya.